Okey, kita nak masukkan sedikit rempah kari. Sikit aja ya. Gaul, angkat. Saya tak letak garam, saya tak letak perasa, saya tak letak apa-apa stok, saya tak letak juga gula. Tidak. Dan sedap. Dah siap. Ada orang dia suka mi goreng mamak ni, dia ada rasa kari-kari sikit. Sebab tu dia panggil mi goreng mamak. Sebab itu mi goreng dia you tak boleh lawan. Sedap. Ini saya agak-agak je lah ya. Okey, kita nak tumis bawang putih. Baru bawang putih sedap, masukkan bawang merah. Lada kering. Okay, kita tunggu sampai dia macam biasa. Sampai dia tumis garing. Kita tidak ada pakai garam, tak ada pakai tomato sauce, chili sauce, tak ada. Ya, tidak ada. Semua dah ada dalam kicap ni. Yang tujuan kita nak tunjuk ni, untuk nak tunjuk yang mudahnya kita masak menggunakan kicap ni. Okey, kita nak masukkan sedikit rempah kari. Sikit aja ya. Okey, kalau ada puan nak letak udang ke apa ke, silakan masuk waktu sekarang. Ya, tapi kalau mamak biasa dia tak ada udang, tak ada apa. Okey, kita masuk fishball. Alright, kita nak masukkan kicap mi ni. Ya. Saya masuk 1 sendok dulu. Kita masukkan ni. Nak basuh boleh, tak basuh pun boleh. Tapi dengan syarat dia tidak berbau sangat kapurnya. Kalau basuh, just bawah air pipe berlalu saja. Okey, saya letak air sikit. Bila goreng mi kuning, kena hati-hati, dia masin. Mi kuning ni masin. Ya, so jadi puan tak payah letak banyak sangat kicap kat Zaidan. Okey, kita masuk semua. Ni, jemput-jemput. Tomato. Sawi. Senang. Orang datang, barang dah ada kan, tinggal masak je. Senang. Gaul, angkat. Okey. Dah pun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ni bukan, ni mi goreng mamak. Basah lain, basah dia berkuah sikit.